Bila sebut Tuhan, bukan Tuhan agama-agama lain. Tuhan kita adalah Allah yang Esa. Zat yang berdiri sendirinya, qadim, qiyamuhu ta'ala binafsi. Dan apa-apa lagi lah yang didedahkan dalam kitab akidah berkaitan dengan sifat 20. Itulah zat yang kita sembah. Orang dia sebut Tuhan-Tuhan, itulah dia Allah yang agung. Kepadanya memohon akan segala sesuatu. Allahus Samad, Allah tumpuan meminta. Yang minta apa ke dia? Siapa? Allah. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Allah apa? Tidak beranak, tidak diperanakkan. Dia tak ada anak, dia tak ada ibu bapa. Kita ada anak. Kahwin ada Ustaz. Pun yang kahwin ada, yang tak ada. Tak mesti bila kahwin ada. Ustaz, saya ada Ustaz, saya tak kahwin, saya ada. Anak saya nak angkat anak. Anak angkat.